Dan kalau ada dari kalangan mereka yang sebagainya skeptikal dengan peranan PPD, jabatan, kementerian dan sebagainya, betul. Sebab berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kalau kita rasa perkara ini sudah berat untuk ditangani, mereka yang berada di sekolah memang berat untuk tangani. Mereka yang berdepan dengan keadaan yang sedemikian saban waktu, saban masa, ya, dia memang berat. Saya setuju sebahagian dari kalangan guru-guru kita mungkin agak tertekan apabila perlu menangani masalah-masalah yang sebegini yang bukan mudah untuk kita tangani kan. Orang dah tak suka datang sekolah, orang dah tak minat sekolah. Orang yang memang sebahagian dari kalangan murid-murid yang perlu untuk bekerja dan sebagainya seperti yang sebut, dia bukan satu perkara yang mudah untuk ditangani. Pun begitu, kita tidak boleh untuk berterusan putus asa seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk perkara-perkara yang seperti ini. Sebab itu dalam perjumpaan kita terdahulu, perkongsian kita yang sebelum ini, kita bercakap tentang bagaimana peranan JPN, peranan PPD dan pihak-pihak lain yang berkepentingan supaya kita boleh memberikan sokongan semaksimumnya. Saya ambil contoh misalnya, sebahagian murid-murid yang tidak hadir sekolah, sebahagian terkekang dengan kehidupan yang B40. Tambang sekolah tak ada, tambang sekolah tak ada, belanja sekolah tak ada. So bagi kumpulan yang macam ini, kalau kita tak kenal pasti, kalau kita tak faham mereka, apa pilihan mereka, apa jalan keluar mereka, dengan tak ada sebarang wang saku, wang belanja, dengan tak ada sebarang wang untuk tujuan tambang sekolah, naik bas dan sebagainya. Mungkin setengah orang lihat perkara ni ada lagi ke orang macam tu, tapi sebenarnya ada. Analisis yang kita buat untuk daerah Johor Bahru, kita telah pun menerima sebahagian cadangan nama murid yang perlu disokong semaksimumnya, ekoran daripada ketidakhadiran ketika mereka berada di tingkatan 4, yang memang tak hadir berpanjangan dalam tingkatan 4 yang terkait dengan masalah ini. So bagi orang yang memang memerlukan sokongan bantuan material yang macam ni, sokongan kita kalau bentuk nasihat akan jadi. Mereka perlukan wang tunai untuk tambang, mereka memerlukan wang saku untuk belanja sekolah. Kita pula asyik bagi nasihat, bagi kaunseling, bagi motivasi, dia macam tak kena. Sebab tu antara perkara besar yang harus kita lakukan di peringkat pengurusan ini, sama ada di PPD ke JPN, benda pertama ialah kita perlu faham mereka. Sebab tu antara benda besar yang dikaitkan dalam problem solving skill, langkah pertama atau perkara paling asas dalam mana-mana rujukanlah dalam proses penyelesaian masalah atau problem solving skill ialah define the problem. You faham dulu masalah, siapa mereka, tinggal dekat mana, anak nombor berapa, pergi sekolah naik apa, kelas mana, tinggal dekat mana, semua kan siapa ibu bapanya, faham tentang mereka, dan kemudian baru cari punca sebenar. Kenapa mereka tidak hadir ke sekolah? So baru kita boleh faham tentang punca yang mungkin sebahagiannya terkait dengan tadi, kewangan. Kalau itu keadaannya, maka peranan kita dekat PPD ialah beri bantuan keuangan semaksimumnya. Ya, betul. Tahun lalu PPD Johor Bahru dengan kerjasama Pejabat Parlimen Pulai, Pejabat Parlimen Iskandar Puteri, dengan kerjasama Yayasan Bandaraya Johor Bahru, kerjasama dengan Yayasan Penyayang Iskandar Puteri, kita cuba dapatkan dana tunai yang boleh kita allocate kepada setiap murid yang memerlukan. Walaupun dia kecil, tetapi setidaknya dia menunjukkan bahawa kita turut sama mereka. Dan sekolah pun semakin faham bahawa oh begini kalau dah memang sokongannya ialah kewangan, maka kewanganlah yang kita berikan. Itu yang kita lakukan. Sebab tu tahun lepas kita dapat mengurangkan kececeran seramai 145 orang yang akhirnya mereka berjaya untuk sampai menduduki peperiksaan, dan saya dipahamkan, analisis kita tak buat penuh lagi, tapi saya dipahamkan hampir semuanya telah layak dapat sijil SPM. Ya, saya setuju bilangannya kecil, 145 orang berbanding dengan 8,600 calon kita kan. Tapi setidak-tidaknya inilah cara. Ya, betul. Bagaimana kita boleh membantu murid walaupun bilangannya kecil. Yang lain dah betul lah, tak ada masalah, yang calon yang lain tu okey je. Tapi yang ini kena fokuskan.